Day 3. It's day 3. So tagline for today, bangun! Keluarkan tangan dari dalam seluar. Stay positif. Lenyak sampai lunyai. Do you understand? What the fuck, no? Alright, after the volleyballs, we eat for the breakfast. Before we move. Aku nak minum water besar. Minum water besar. Water besar bang? Dah fikir dah, Bel? Kopi tu. Kopi tu. Subscribe. Boleh lah, game lagi spek kata. Spek kata. Bagilah betul. Siapa lagi nak minum? Kita orang paling awal bersiap. Sebab we are proud. So we are So bilik kau memang tinggal nak keluarkan beg saja kita orang dah keluarkan dah. Kita orang tinggalkan beg kita orang dekat rumah-rumah korang tadi. Faham? Bagus ya, itu tak bagus. Kita bersiap lagi. Tapi tadi diorang pressure aku sebab aku paling lambat bersiap. Nampak lah isi lambat-lambat. Aku teka siapa paling cepat bersiap antara kita orang. Adriana. Okay. Salah. Tapi Adriana betul tu. Dia tak siap packing sebab dia nak simpan iron tu. Okay, cuba teka kat sini siapa paling bangun awal. Matt. Yeay, betul. Okay, lah. cuba teka pukul berapa awal dia. Awal? 7? Oh sangat Boleh. Kita tak ada cuci muka dah. Aku dah bosan dengan budak KL. Cuci mata, cuci muka. Cuci muka tu kat toilet. Panas. Mana kita tengok boy. Sini ada Bad Bunny, ada Michael B. Jordan, ada... Sini ada ni apa, Jessica Alba. Tak, aku tak jumpa Michael B. Sydney Jordan. Sweeney. Terima lah. So sebelah tu bot. Tu bot. Ui, bodoh lah, jangan. Dia warna oren. Baca kamera. Baca kamera. Bye Pancan. Bye, jumpa next trip. Bye guys. Bye. Baca kamera. Satu. Aduh, Lena. Buat penuh stories lah. Baca kamera. Bye. Baca kamera. Baca kamera. Hello, dah sampai guys. Bye. We are back dekat Malaysia. Baca kamera. Thank you so sweet. Okay, thank you. Baca kamera. Hello. Baca hello. Baca kamera. Aku macam tu. Telepon dulu. Joki. Bye. Wey. Bye, end of the trip. Yay, dah sampai. See you in next vlog Motor Campung. Makan celup tepung dari Warung Batara Pasar. Kita di Ganu makan celup tepung famous Besok punya lagi bag. ada besok lagi. Besok lagi. Okey, besok lagi. Tapi review sini 4.8. Later kita tengok. Kalau baik kita bagi 5 terus. Kalau baik kita bagi terus, eh? Betul. Kita pergi lebih terus. Bayar lebih pun sanggup. Tak apa lah. Okay, this is the place. This is the part that we are having. Tengok apa? Oh ya. Nampak atas tu. Atas mana? Wih, super sorry. Aku takut Aida dengan Fauzia diorang beli makanan bodoh. Okay, shit happen. Shit happen. You just got prank. Surprise. Just got prank. Alhamdulillah, takut dia. Savior. Ke kau prank dia? Mana Siti? Anda di prank. Ya, tengok Akbar. Akbar dah makin rancak. Dia sudah beri kaki gosip dulu kalau korang nak tahu. Mesti dia selalu gosip Aida. Dia Aida mengaku tu. Dia sumpah lagi suka mengumpat daripada aku. Aku ingat aku turut, dia lagi turut. You ni ke proud babi aku. Masuk TikTok. Masuk TikTok viral. Anjay.
Zaid. Yang tapi kan Kata-kata. aku soal dengan Akbar. Kata-kata. Sekarang kita ni dekat mana? Kita dekat Dekat Zeti. Kat Zeti. Tadi kita baru balik dari Zeti. Satu Terengganu tahu pasal Zeti kan sekarang. This is crazy. Cerita sampai Ganu kan? Gosip hangat. Cerita tadi kita tengok video tu. 3 hour. Baru-baru je. Tak ya. Benda sampai news sampai Ganu. Itu buruk babi. Bodoh. Cerita sampai Ganu be. Setting Yahoo. Shit happened while ordering. While ordering. Tinggal ke Yahoo. The waiter. Perang Macam tiba kita kena marah dengan suami semalam. macam period 3 bulan. Hari ni semua 3 bulan sampai. Menopause aku rasa menopause. Berjadi. Tapi Good shit. Aku dah cakap saya Eddie tu. Good shit. dia bodoh. Abang Syisha semalam paling baik. Sanggup tunggu. Eddie nak jadi Eddie. Alright guys, so aku tak tahu aku kat mana, tapi These are my friends lah. Kita tengah makan tu. gerik sih. Kita tengah baduk kat sini tu. Badut tu apa? So after kita baduk ni, kita go somewhere nice lah. Kita go somewhere nice lah kan. Tapi ni literally sebab aku memang mengantuk guys. Kau bayar dia ke? Aku driver, jadi aku drive manual. Co-pilot tu. Shout out to the co-pilot tu. Hargai. Kita boleh main ni doh. Ke dorang pretend. Bro baru habis Sydney Marathon bro. Come on lah. August no break lah. Ball knowledge. Kita dah baru siap makan. Ya, habis dah sedap dah. Dekat nama dia warung tetapi makcik ni sangat-sangatlah Biar dah. tak apa cakap tu kalau pun Tak dengar lah. macam tak baik lah dia buat macam tu. Ya. Kita tidak tahu berapa harga dan macam dia cakap nak order ke tak hari. Ngumpat lah pula. RM20 aku. Juga apa je? Queen Elizabeth. Kau nak cacak kaki boleh? Diorang macam tak nak asal tak nak ambil gambar tu. Dia nak borak lagi. Ni last day kot. Agak lah. Lawa je sini. Okay, ni dekat pantai belah mana tau, tapi still dekat Besut. So ni warung. Alah dia tengok kot. Dengan tu. Dia tengok six pack. Tak. Aku macam itik ke? Masuk kena buat macam ni ke? Nikmat dunia kita kena Tak adalah. Buka je topi. Tak nak. Gerak semua. Tengah. Aiman cakap. Okey. Berhenti antri. Ready ya. Perhentian trip. Itu sebab kau peragu. Sepak. Malu. Masuk kita terus. Makin jauh kan. Okay, now we back to KL. Kita orang dah beli banyak gila kopaleko. Subhanallah. Corona. Semua orang beli. Akbar beli di sini. Ini wa inna ila rabbina munqalibun. Amin. Kita akan tukar belakang. Okay, so sebelum kita balik KL and berpisah tak jumpa mana kan? Next staycation dekat Melaka guys. Stay tuned. Dia kata kalau boleh boleh bawa lagi dia kata. Dia kata macam tempat yang boleh bawa lagi. See you. Wait, sorry tu. Bye semua. Bye and thanks for watching my vlog.